Orang introvert ni dia bukan sombong tau. Orang introvert ni dia bukannya tak suka orang, dia bukan tak suka lepak, suka je lepak. Tapi kalau lepak terlalu lama ataupun ramai orang introvert ni dia akan mudah rasa letih. Kalau orang introvert tu dia senyap, dia diam, bermakna dia nak recharge dia punya tenaga. Disebabkan ramai orang, dia terlalu letih. Lagi satu kan, orang introvert ni dia lebih suka bercakap benda-benda yang meaningful, benda-benda yang deep. Contohnya cerita pasal kehidupan, cerita pasal impian nak capai. So orang introvert ni juga dia suka waktu-waktu sendiri ataupun me time lah. Dia suka keluar seorang-seorang. Dia bukan antisocial, tapi dia just nak charge tenaga ataupun dia nak suasana yang tenang, yang tak ada siapa kacau, tak ada siapa ganggu. Sebab orang introvert ni kan dia tak suka ramai orang. So daripada situ bila ada me time, orang introvert ni dia akan rasa sangat-sangat bertenaga waktu tu. Macam-macam benda boleh fikir waktu tu. So korang janganlah terasa kalau orang introvert ni tak nak join korang ke ataupun tak nak ikut korang pergi event ke kan. Selain tu orang introvert ni juga dia akan lambat sikit nak reply chat, nak reply message korang. Dia bukan sebab tak suka korang, tapi orang introvert ni dia sangat berhati-hati bila dia nak bercakap. Terutamanya bila dia message ataupun dia nak reply, dia akan fikir adakah cara dia reply tu mungkin menyakitkan hati ke. Dia akan fikir sampai tahap macam tu. Kalau call lagilah tak boleh, sebab orang introvert ni dia takut nak bercakap secara spontan, takut terlepas cakap. So dia lebih suka text daripada call. So senang cakap, orang yang introvert ni dia selalu menjaga hati semua orang lah. Okay, dia tak nak ada perasaan orang tak selesa dengan orang introvert ni. So marilah sama-sama kita appreciate ataupun menghargai antara satu sama lain, memahami antara satu sama lain. Walaupun orang introvert ni dia tak tunjuk sangat, tapi dalam hati dia sangat-sangat menghargai orang yang memahami mereka.